Kematian tersenyum kepada semua orang dan tugas kita hanyalah membalas senyuman itu. Fikirkan kata-kata ini sejenak. Apa yang anda rasa? Ada rasa seram sejuk atau mungkin rasa keliru? Pada awalnya, mungkin kedengaran seperti kata-kata seorang pesimis yang pasrah dengan takdir yang mengerikan. Ini adalah sesuatu yang akan diucapkan oleh seseorang yang telah menyerah kalah. Tetapi, bagaimana jika saya katakan kepada anda, ini sebenarnya adalah salah satu falsafah hidup yang paling menguatkan dan positif pernah diungkapkan. Bagaimana jika ini bukanlah formula keputusasaan, tetapi kunci kepada kehidupan yang berani dan bermakna? Hari ini, kita akan bedah siasat petikan terkenal ini yang dikatakan berasal daripada Maharaja Rom dan ahli falsafah Stoa yang agung, Marcus Aurelius. Saya janji, menjelang akhir sesi ini, anda akan faham mengapa membalas senyuman kematian bukanlah tanda kekalahan, tetapi satu tindakan keberanian terbesar yang boleh membebaskan anda dan membolehkan anda menjalani kehidupan yang benar-benar bermakna. Bersediakah anda mengubah perspektif anda terhadap ketakutan utama manusia? Jika ya, mari kita mulakan. Sebelum kita benar-benar mendalami petikan ini, mari kita kenali sedikit tentang penulisnya. Marcus Aurelius, nama ini kita kenal melalui buku sejarah. Beliau adalah salah seorang daripada 5 maharaja baik Rom yang memerintah pada abad kedua Masihi. Tetapi, beliau bukan sekadar pemerintah. Bayangkan, orang yang paling berkuasa di dunia yang setiap petang selepas hari yang memenatkan menguruskan empayar yang besar, memimpin peperangan dan berdepan dengan wabak dahsyat, duduk dan menulis diari peribadi. Diari ini bukan untuk diterbitkan, bukan untuk tatapan generasi akan datang, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Ia adalah usahanya mengingatkan diri bagaimana untuk menjadi lebih baik, lebih adil dan lebih bijaksana. Worm, 2 jam. Dari inilah yang kita kenali hari ini sebagai meditations atau kepada dirinya sendiri. Ia merupakan salah satu monumen terhebat dalam falsafah Stoa. Dan apa itu Stoicism? Secara mudah, ia bukanlah teori yang rumit, tetapi panduan praktikal tentang cara mengendalikan kehidupan. Para Stoa percaya bahawa tujuan utama hidup adalah untuk hidup secara berbudi pekerti dan selaras dengan alam. Mereka mengajar kita untuk berfokus pada apa yang kita boleh kawal, fikiran, pertimbangan dan tindakan kita, dan menerima apa yang tidak boleh kita ubah. Untuk Marcus Aurelius, Stoicism bukanlah hobi, tetapi alat untuk terus hidup, dan pemikirannya tentang kematian bukanlah renungan seorang ahli teori semata-mata, tetapi pelajaran yang lahir daripada penderitaan seorang manusia yang setiap hari berhadapan dengan kekacauan dan huru-hara. Mari kita mulakan dengan bahagian pertama ungkapan ini. Tersenyum kepada semua. Dalam kata-kata ringkas ini tersimpul kebenaran asas yang mendalam. Maut adalah penyama agung. Ia tidak membezakan antara yang kaya dan miskin, maharaja dan hamba, genius dan orang biasa. Ia adalah syarat universal kewujudan kita. Bagi para Stoik, penerimaan kebenaran ini adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Kita menghabiskan begitu banyak tenaga cuba menonjol, membuktikan keunikan kita, membina tembok pemisah antara diri kita dengan orang lain. Namun, di hadapan maut, semua perbezaan itu lenyap. Ini bukanlah alasan untuk berputus asa atau bersedih. Sebaliknya, ia adalah seruan untuk belas kasihan dan perpaduan. Jika kesudahan kita semua sama, tidakkah wajar kita bersikap lebih baik antara satu sama lain sepanjang perjalanan ini? Bayangkan galeri potret seorang legendari Rom yang tegas, seorang petani zaman pertengahan, Ratu Victoria,
seorang pakar IT moden. Maut tersenyum kepada setiap seorang daripada mereka. Kesedaran ini membebaskan kita daripada beban cita-cita sia-sia dan membantu kita menumpukan perhatian kepada kemanusiaan kita yang dikongsi bersama. Mengapa kematian itu tersenyum? Kata ini mungkin terasa janggal, malah kedengaran menyeramkan. Tetapi bagi kaum Stoik, senyuman kematian itu tidak mengandungi sebarang rasa gembira di atas penderitaan orang lain mahupun kekejaman. Ia sebenarnya adalah senyuman alam, tenang, berkecuali, ibarat senyuman Mona Lisa. Kematian bukanlah satu kejahatan mahupun hukuman. Ia adalah proses alamiah yang setara dengan kelahiran, pembesaran dan perubahan musim. Daun berguguran dari pepohon untuk memberi laluan kepada pucuk yang baru. Bintang-bintang malap supaya dari debu mereka dunia baharu dapat dilahirkan. Kita adalah sebahagian daripada kitaran agung ini. Takut akan kematian sama seperti takut melihat matahari terbenam. Ini adalah petanda kita tidak memahami hakikat sesuatu perkara. Senyuman kematian adalah peringatan bahawa kita tunduk pada hukum yang sama seperti seluruh alam semesta. Dan dalam penerimaan ini terserlah keagungan dan ketenangan. Kematian bukanlah musuh yang harus kita lawan, tetapi sebahagian daripada proses yang wajib kita terima. Kita fokus pada inti parti petikan ini. Yang tinggal untuk kita hanyalah frasa ringkas ini mengubah keseluruhan makna ayat itu secara total. Ia mengalihkan tumpuan daripada perkara yang tidak dapat kita kuasai kepada perkara yang berada dalam kawalan kita. Inilah inti parti stoicisme atau apa yang dikenali sebagai dikotomi kawalan. Kaum Stoik membahagikan segala perkara di dunia kepada dua kategori, yang kita boleh kawal dan yang mustahil untuk kita kawal. Cuaca, ekonomi, pandangan orang lain dan pastinya hakikat kita akan mati, semua ini berada di luar jangkauan kawalan kita. Mencuba mengubahnya hanya akan menjerumuskan diri kita kepada kekecewaan dan penderitaan. Ada satu perkara yang tidak mungkin dapat dirampas daripada kita. Itu adalah pilihan kita, sikap kita, tindak balas kita terhadap setiap peristiwa. Kematian pasti akan tiba. Itu adalah fakta yang tidak dapat dinafikan. Tetapi, bagaimana kita menghadapinya? Sama ada dengan ketakutan dan air mata atau dengan ketenangan dan maruah. Itu adalah pilihan kita. Dan di dalam pilihan inilah terletaknya segala kebebasan kita. Dan kini kita tiba di penghujung renungan ini, iaitu membalas senyumannya. Apakah jenis senyuman ini? Ini bukan senyuman kegembiraan atau keriangan. Tiada siapa meminta kita berasa bahagia dengan pemikiran tentang pengakhiran itu. Ia adalah senyuman pemahaman, senyuman penerimaan, senyuman keberanian. Ini adalah perbualan tanpa suara dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Maut berkata, "Aku akan datang menjemputmu." Anda membalas senyuman dan menjawab, "Saya tahu." Tetapi itu tidak akan menghalang saya untuk menjalani hari ini dengan penuh maruah. Anda tidak akan memaksa saya menggeletar ketakutan lalu melupakan tanggungjawab saya. Bayangkan seorang gladiator di gelanggang arena. Dia tahu nyawanya mungkin akan terkorban. Namun, dia menatap lawannya, menatap maharaja, menatap kerumunan dan dia tersenyum. Senyuman itu adalah manifestasi kekuatan dalamannya. Dia tidak dapat mengawal hasil pertarungan, tetapi dia menguasai dirinya sendiri dengan sepenuhnya. Membalas senyuman maut bermakna anda telah menjalani kehidupan sehingga ke penghujungnya tanpa sebarang penyesalan atau rasa malu. Intipati idea ini diungkapkan dengan jelas dalam salah satu amalan stoik yang paling utama, memento mori,
yang jika diterjemahkan dari bahasa Latin bermaksud ingatlah akan kematian. Ini bukanlah slogan yang membawa kemurungan, tetapi sebaliknya, ia adalah alat yang paling ampuh untuk meningkatkan kualiti kehidupan kita. Pada zaman dahulu, Jeneral-Jeneral Rom yang pulang dari medan perang dengan kejayaan besar akan ditemani oleh seorang hamba khusus yang berdiri di belakang mereka, berbisik ke telinga mereka, memento mori. Mengapa? Tujuannya agar pada kemuncak kemuliaan dan kejayaan tersebut, jeneral itu tidak lupa bahawa dia hanyalah manusia biasa yang fana. Amalan ini mengajar kita untuk tidak menangguh-nangguhkan kehidupan kita. Ia berfungsi sebagai penapis untuk mengukur keinginan dan tindakan kita. Sebelum kita menghabiskan masa berjam-jam dalam perdebatan yang sia-sia di internet, kita, sekiranya hari ini adalah hari terakhir saya, adakah ini yang akan saya lakukan? Ingatan akan kematian bukanlah satu obsesi terhadap ujung. Sebenarnya, ia adalah alat untuk menjalani kehidupan yang sedar dan bermakna. Bunyinya mungkin agak paradoks, tapi hakikatnya dengan mengingatkan diri kita tentang kematian secara berkala, hidup kita menjadi lebih bersemangat dan bermakna. Steve Jobs pernah berkata dalam ucapan terkenalnya di hadapan graduan Stanford, mengingati bahawa saya akan mati tidak lama lagi adalah alat paling penting yang membantu saya membuat keputusan besar dalam hidup. Mengapa? Kerana apabila kita berhadapan dengan kematian, semua perkara remeh-temeh akan hilang. Jangkaan orang lain, perasaan bangga diri, mahupun ketakutan untuk gagal. Yang tinggal hanyalah perkara yang benar-benar penting. Kita berhenti memikirkan hal-hal yang tidak penting. Kita akan berani menghubungi ibu bapa, memulakan projek yang sudah lama diimpikan atau meluahkan rasa cinta. Kesedaran tentang masa yang terbatas menukar setiap hari yang dahulunya hanya helaian kalendar biasa menjadi kurniaan yang tidak ternilai harganya. Kita mula menghargai perkara-perkara kecil yang tulus seperti rasa kopi pagi, perbualan dengan rakan atau sinaran matahari yang menyentuh wajah. Mari kita bongkar satu mitos yang sering diperkatakan. Ramai yang menyangka bahawa ahli falsafah Stoa atau Stoics ini seperti robot tanpa perasaan yang kononnya menekan semua emosi dalam diri mereka. Ini sama sekali tidak benar. Stoicisme bukan tentang ketiadaan emosi, tetapi tentang cara menguruskan emosi tersebut. Golongan Stoa tidak berusaha untuk menghilangkan kegembiraan, kasih sayang atau belas kasihan. Sebaliknya, mereka berusaha untuk menghapuskan emosi yang merosakkan dan tidak rasional seperti kemarahan yang tidak terkawal, rasa iri hati dan yang paling utama, ketakutan eksistensial. Cita-cita mereka bukanlah tidak berperasaan, tetapi ketenangan dalaman atau ketenteraman. Inilah yang mereka namakan apatia, tetapi bukan dalam maksud moden kita. Sebaliknya, ia merujuk kepada kebebasan daripada nafsu atau penderitaan emosi yang tidak sihat. Senyum menghadapi kematian bukanlah bermaksud menekan ketakutan. Ia adalah tindakan melihat ketakutan itu, memahami sifatnya yang tidak rasional dan tidak membenarkannya mengawal kehidupan anda. Jadi, apakah sebenarnya alternatif kepada falsafah ini? Kalau kita tidak membalas senyuman itu, apa yang akan terjadi? Alternatifnya adalah cara hidup majoriti manusia di dunia ini. Mereka hidup dalam ketakutan yang berterusan dan tidak disedari terhadap kematian. Kita tak bincangkannya, tak memikirkannya dan sedaya upaya mengelakkan topik ini. Kita berlagak seolah-olah kita ada masa yang tak terhad, seolah-olah kita abadi. Dan apakah akibatnya? Kita menangguhkan perkara-perkara penting.
Kita kekal bekerja dalam pekerjaan yang kita benci hanya kerana takut untuk berubah. Kita terus berada dalam hubungan yang toksik. Kita membazirkan masa berdekad-dekad mengejar harta benda yang sebenarnya tidak membawa kebahagiaan. Ketakutan separa sedar inilah yang melumpuhkan kita. Ia memaksa kita menjalani kehidupan yang kecil, penuh hati-hati dan penuh kompromi. Ironinya, dengan takut untuk mati, kita sebenarnya takut untuk hidup. Menolak untuk bersemuka dengan kematian secara langsung adalah penolakan terhadap kehidupan yang sejati. Bagi pengamal falsafah Stoa, matlamat utama kehidupan adalah mencapai kebaikan. Ini bermaksud hidup selaras dengan akal dan sifat semula. Jadi kita yang paling mulia. Marcus Aurelius sentiasa mengingatkan dirinya tentang 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keadilan, keberanian dan kesederhanaan. Dan kesedaran bahawa kita akan mati adalah pemangkin terbaik untuk menjalani kehidupan yang berbudi pekerti. Perlu berlaku adil. Jika kita boleh menipu dan mendapatkan keuntungan dengan mudah kerana masa kita di dunia ini singkat, dan satu-satunya perkara yang benar-benar penting ialah menjalani kehidupan itu dengan bermaruah. Mengapa perlu berani dan mengambil risiko? Kerana hidup tanpa keberanian dan tindakan yang berani bukanlah satu kehidupan yang sebenar. Peringatan tentang kematian memaksa kita untuk bertanya soalan yang tepat. Apakah jenis manusia yang saya ingin menjadi dalam tempoh masa yang diberikan kepada saya ini? Apakah yang akan saya tinggalkan bukan dalam bentuk kebendaan, tetapi sebagai contoh dan pengaruh saya terhadap orang lain? Jawapan kepada soalan-soalan inilah yang akan membentuk kehidupan yang beretika dan bermakna. Bagi menghayati kedalaman falsafah ini, kita perlu memahami konteks peribadi Marcus Aurelius. Beliau menulis karyanya Meditasi bukan dalam ketenangan sekolah falsafah. Sebaliknya, beliau menulisnya di dalam khemah semasa kempen ketenteraan di perbatasan Empire. Hampir 2 dekad tempoh pemerintahannya dihabiskan dalam kancah peperangan. Beliau turut menyaksikan dan melalui apa yang digelar sebagai wabak Antonin, sebuah pandemik yang meragut jutaan nyawa. Beliau telah mengebumikan isterinya dan sekurang-kurangnya 8 daripada 13 anaknya. Kematian adalah teman yang sentiasa bersamanya. Falsafah beliau ditempa di dalam api penderitaan yang sebenar. Apabila beliau menulis tentang keperluan untuk menerima yang tidak dapat dielakkan dengan tenang, beliau sebenarnya merujuk kepada kehilangan orang tersayang. Ketika beliau memperkatakan soal tanggungjawab dan keberanian, beliau sendiri yang memimpin legion ke medan pertempuran. Semua ini menjadikan kata-kata beliau bukan sekadar teori yang indah, tetapi panduan praktikal yang teruji untuk mengekalkan sifat kemanusiaan dalam situasi yang paling tidak berperi kemanusiaan. Stoa atau Stoik bukan sahaja mewariskan idea, tetapi juga latihan mental yang praktikal. Salah satu latihan ini dipanggil pandangan dari ketinggian. Marcus Aurelius sering mengamalkannya. Intinya mudah. Ketika dilanda kerisauan atau tekanan, bayangkan anda sedang terbang tinggi, jauh di atas permukaan bumi. Anda akan melihat bandar anda, kemudian negara anda, dan akhirnya seluruh planet, sebuah sfera biru kecil dalam kegelapan angkasa yang tidak berkesudahan. Sekarang, cuba cari diri anda dan masalah anda pada sfera kecil itu. Nampak sungguh remeh, bukan? Seterusnya, bayangkan pula aliran masa yang tidak berkesudahan, merentasi masa lalu dan masa hadapan. Di manakah kedudukan hidup anda yang singkat itu di atas aliran masa tersebut?
Latihan ini bukan bertujuan untuk membuat anda rasa tidak berguna. Sebaliknya, ia adalah untuk mendapatkan perspektif yang sebenar. Berbanding dengan keabadian dan ketidakbatasan, ketakutan kita, termasuk ketakutan akan kematian, akan hilang ketajamannya dan kuasa ia ke atas diri kita. Terdapat satu lagi latihan stoik yang sangat berkesan, iaitu visualisasi negatif. Walaupun namanya kedengaran menakutkan, ia sebenarnya merupakan amalan yang sangat bermanfaat. Intipatinya adalah untuk membayangkan dari semasa ke semasa bahawa kita telah kehilangan apa yang paling kita hargai. Bayangkan seketika anda tidak lagi memiliki rumah anda, pekerjaan anda ataupun orang yang anda sayangi. Kemudian, kembali kepada realiti dan rasakan kelegaan yang besar serta kesyukuran kerana semua perkara itu masih wujud dalam hidup anda. Latihan ini berfungsi dalam dua aspek. Pertama, ia mengajar kita untuk menghargai apa yang kita miliki di sini dan sekarang dan bukannya mengambilnya sambil lewa. Kedua, ia menyediakan mental kita untuk menghadapi kehilangan. Kerana kehilangan dalam hidup adalah perkara yang tidak dapat dielakkan. Dengan merenungkan senario terburuk lebih awal, kita menghilangkan daya kejutan atau impak kejutan yang mungkin berlaku. Apabila ia benar-benar berlaku kelak, kita akan menghadapinya bukan dengan panik, tetapi dengan fikiran yang sudah bersedia. Konsep yang sama juga terpakai pada kehidupan kita sendiri. Membayangkan pengakhirannya, kita belajar untuk menghargai setiap saat yang kita miliki. Prinsip membalas dengan senyuman ini bukan hanya terpakai apabila berhadapan dengan kematian. Ia adalah strategi universal untuk menghadapi segala cabaran hidup yang berada di luar jangkauan kawalan kita. Adakah anda dikritik secara tidak adil oleh ketua anda? Balaslah dengan senyuman, kemudian tingkatkan mutu kerja anda. Anda dikhianati oleh seorang sahabat. Balaslah dengan senyuman dan ambillah pengajaran berharga mengenai sifat semula jadi manusia. Projek penting anda gagal. Berikan senyuman, mulakan semula dan bangkit sebagai individu yang lebih matang. Senyuman ini bukan lambang kepasifan atau kelemahan. Sebaliknya, ia adalah isyarat kawalan diri yang kuat. Anda tidak dapat mengawal segala yang berlaku di luar, tetapi anda sentiasa boleh mengawal cara anda bertindak balas. Daripada tenggelam dalam kemarahan, dendam atau rasa putus asa, anda memilih ketenangan, maruah dan tindakan yang membina. Pendekatan ini mengubah sebarang masalah daripada halangan yang tidak dapat diatasi menjadi peluang keemasan untuk memperkukuh dan melatih kekuatan peribadi anda. Bagi kaum Stoik, manusia adalah sebahagian daripada keseluruhan agung yang mereka namakan kosmos atau alam semesta. Dan alam semesta ini berakal, berhikmah dan tersusun rapi. Segala yang berlaku di dalamnya berlaku atas sebab tertentu dan berfungsi demi kebaikan bersama, walaupun kadangkala kita gagal memahaminya. Dalam pandangan dunia ini, kematian bukanlah penamat yang tragis. Sebaliknya, ia adalah proses transformasi yang semula jadi. Kita terdiri daripada atom yang sama seperti bintang-bintang di angkasa. Selepas kematian, atom-atom ini akan kembali kepada kitaran umum untuk menjadi sebahagian daripada sesuatu yang baru, mungkin rumput, pokok atau hidupan lain. Terdapat kebijaksanaan ekologi yang mendalam dan juga ketenangan dalam idea ini. Kita tidak hilang tanpa jejak. Kita hanya menukar bentuk. Berhenti takut pada kematian bermakna mempercayai proses alam ini, memahami bahawa kita sedang kembali ke rumah, ke pangkuan semesta yang daripada situ kita berasal. Sekarang, mari kita jujur dan berterus terang. Walaupun pepatah maut tersenyum kepada semua orang,
dan yang tinggal hanyalah kita membalas senyuman itu. Ini sangat sempurna menangkap semangat falsafah Marcus Aurelius. Kita tidak akan menemuinya secara kata per kata dalam karyanya Meditations. Kepopularannya yang meluas datang daripada filem Gladiator, di mana ia diucapkan oleh watak utama, Maximus. Adakah ini bermakna seluruh perbincangan kita hari ini adalah satu penipuan? Sama sekali tidak. Petikan ini sebenarnya adalah intisari yang sangat cemerlang tentang sikap stoik terhadap kematian. Ia adalah kesimpulan yang pasti akan anda capai apabila anda membaca karya Marcus Aurelius, Seneca atau Epictetus. Jadi, walaupun asal-usulnya mungkin dari filem, kebijaksanaan yang terkandung dalam frasa ini adalah kebijaksanaan stoik yang tulen, dan hakikat bahawa ia sangat bergema dengan jutaan orang membuktikan bahawa idea-idea purba ini masih relevan dan kekal relevan hingga ke hari ini. Jika menerima sesuatu yang tidak dapat dielakkan adalah langkah pertama, maka tahap seterusnya yang lebih tinggi ialah amor fati atau mencintai takdir diri sendiri. Konsep ini dipopularkan oleh ahli falsafah abad ke-19, Friedrich Nietzsche, tetapi akarnya menjangkau jauh ke dalam falsafah stoicisme. Amor fati bukan sekadar berdamai dengan apa yang berlaku. Ia adalah keazaman untuk sangat-sangat menginginkan apa yang sedang terjadi agar ia terus terjadi. Ini bermakna menerima bukan sahaja yang baik, tetapi juga yang buruk, kesakitan, kehilangan, kekecewaan dan akhirnya kematian. Bukan sebagai musuh, tetapi sebagai bahagian yang perlu dalam gambaran kewujudan yang indah dan tragis. Ia bermakna mengucapkan ya kepada seluruh kehidupan dengan semua naik turunnya. Tersenyum kepada kematian adalah manifestasi penerimaan. Namun, untuk mencintai hakikat kefanaan diri sebagai syarat yang menjadikan hidup ini berharga, itulah amor fati. Ini adalah kemuncak kekuatan spiritual yang tertinggi. Cuba renungkan sejenak. Kebanyakan ketakutan yang kita hadapi setiap hari sebenarnya adalah penyamaran kepada rasa takut mati. Takut berucap di hadapan orang ramai. Kita takut dihakimi dan penghakiman itu dirasakan seperti kematian sosial. Takut dibuang kerja. Kita khawatir kehilangan status dan punca rezeki. Satu ancaman langsung kepada kelangsungan hidup kita. Takut gagal dalam perhubungan, kita takut kesepian yang secara tidak sedar dikaitkan dengan rasa tidak berdaya dan kehancuran. Ketakutan mati ini ibarat bos utama atau big boss dalam permainan video. Ia yang melahirkan banyak ketakutan kecil yang kita panggil minion. Amalan stoicisme menyarankan agar kita tidak melawan setiap minion itu satu persatu, tetapi terus berdepan dengan bos utama itu. Apabila anda berani berdepan dengan ketakutan utama, ketakutan eksistensial anda dan belajar untuk senyum menghadapinya, semua ketakutan kecil yang lain akan hilang kuasanya ke atas diri anda. Di situlah anda menjadi seorang yang benar-benar berani. Apakah makna sebenar di sebalik kehidupan yang baik? Bagi ahli Stoa, ia tidak diukur pada berapa banyak tahun yang kita habiskan di dunia ini. Seneca, seorang ahli Stoa yang hebat, pernah berkata, hidup ini umpama lakonan di pentas, bukan tempohnya yang penting, tetapi mutu lakonan kita. Mampu tersenyum saat menghadapi kematian bermakna kita fokus pada kualiti peranan kita, bukannya pada panjang usia semata-mata. Ini bermaksud hidup sedemikian rupa sehingga apabila tirai ditutup, kita tidak berasa malu dengan persembahan kita. Agar kita boleh berkata, saya telah memanfaatkan masa yang diberikan. Saya berusaha menjadi insan yang baik. Saya menyayangi. Saya terus belajar. Saya tidak lari dari kesusahan.
Apabila kita hidup dengan mentaliti ini, persoalan bilakah saya akan mati tidak lagi menjadi fokus utama. Yang paling penting adalah soalan bagaimana cara saya hidup. Dan itulah satu-satunya perkara yang benar-benar bermakna. Warisan kita bukanlah monumen atau tugu peringatan, tetapi kehidupan yang berbudi, pekerti mulia yang dapat dijadikan teladan buat orang lain. Pendekatan stoicisme mengenai kematian bukanlah satu-satunya cara. Ada baiknya kita bandingkan dengan falsafah lain. Sebagai contoh, aliran Epicurian, satu lagi mazhab falsafah purba yang berpengaruh, turut berusaha menghilangkan rasa takut manusia terhadap mati, namun kaedah mereka berbeza. Hujah utama mereka berbunyi, selagi kita masih hidup, kematian belum tiba. Apabila kematian tiba, kita pula sudah tiada. Jadi, apa yang perlu dirisaukan? Ini adalah pendekatan yang logik dan rasional, bertujuan untuk menenangkan fikiran kita. Kebanyakan agama pula menawarkan kepercayaan kepada kehidupan selepas mati, syurga atau reinkarnasi, yang kesemuanya juga merupakan sumber ketenangan dan penghiburan yang sangat kuat. Namun, jalan stoicisme bukanlah satu muslihat logik atau janji kehidupan abadi. Ia adalah jalan menerima realiti seadanya dengan penuh keberanian. Seorang stoik tidak mengatakan, kematian tidak perlu ditakuti kerana saya tidak akan ada lagi. Sebaliknya, dia berkata, kematian adalah sebahagian daripada kitaran alam dan saya akan menyambutnya dengan maruah kerana saya mampu mengawal respons dan sikap saya. Pendekatan ini bukan untuk mereka yang mencari penghiburan, tetapi untuk mereka yang mencari kekuatan. Mari kita rangkumkan. Segmen terakhir yang diseru oleh golongan Stoa ini sebenarnya adalah koktel rumit yang terdiri daripada beberapa elemen. Padanya ada pemahaman tentang hukum alam dan kedudukan kita di dalamnya. Padanya ada penerimaan, iaitu berhenti melawan perkara yang tidak dapat dielakkan. Padanya ada keberanian, kebolehan untuk menghadapi ketakutan tanpa mengelak pandangan. Padanya ada tumpuan, fokus kepada perkara yang benar-benar penting, iaitu kualiti tindakan kita, bukan pada berapa lama kita hidup. Dan akhir sekali, padanya ada kebebasan manusia yang terbesar untuk memilih reaksi kita terhadap sebarang keadaan, walau seburuk mana pun ia. Senyuman ini bukan untuk menghadapi kematian. Ia tidak akan mengubah hakikat bahawa kehidupan ini sementara. Senyuman ini adalah untuk kita. Ia mengubah cara kita menjalani hidup setiap hari sebelum penghujung itu tiba. Inilah rahsia utama Marcus Aurelius. Kita mulakan tadi dengan satu petikan yang pada mulanya nampak gelap dan fatalistik. Tapi, saya harap kita mengakhirinya dengan kesedaran bahawa ia sebenarnya adalah antara falsafah hidup yang paling kuat dan memberi inspirasi. Kematian tersenyum kepada semua. Apa yang tinggal untuk kita lakukan hanyalah membalas senyumannya. Ini sebenarnya bukan tentang kematian. Ia tentang kehidupan. Ia adalah seruan untuk bangun, berhenti menangguhkan impian, berhenti takutkan perkara remeh-temeh dan mulakan hidup dengan keberanian, makna dan maruah. Sungguh satu perubahan perspektif yang besar. Rupa-rupanya, rahsia utama untuk mengatasi ketakutan terhadap kematian bukanlah dengan mencari jalan untuk hidup selama-lamanya, tetapi dengan menggunakan kesedaran tentang kematian sebagai bahan api untuk menjalani kehidupan yang cemerlang dan bermakna pada masa ini juga. Senyuman sebagai tindak balas kepada sesuatu yang tidak dapat dielakkan bukanlah penyerahan diri yang pasif, tetapi pilihan yang aktif. Pilihan untuk menjalani hidup tanpa sebarang penyesalan.
Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya merenungkan falsafah yang mendalam ini. Jika video ini bermanfaat, sila tekan butang suka, like, langgan, subscribe saluran ini dan tekan butang loceng agar anda tidak terlepas panduan kebijaksanaan baharu untuk kehidupan moden. Kini, satu soalan untuk anda. Apakah satu perkara kecil tetapi berani yang boleh anda lakukan hari ini dengan mengingati bahawa masa anda bukanlah tidak terhingga? Tulis jawapan anda di ruangan komen. Mari kita saling memberikan inspirasi.